Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Ishrah binti Muhammad Ghani Basri. Nombor metrik F1018. Nama saya Zahra Nusita binti Perdana Zika Faizal. Nombor matrik F1015. Nama saya Nurila Masudah binti Afandi. Nombor matrik F1012. Nama saya Adia Maisara binti Sazali. Nombor matrik F1003. Hari ini kami akan menemubual beberapa individu mengenai tajuk teknologi di tangan mukmin, IPA aplikasi Islami. Okay, let's go. Okay guys, hari ni kita nak terjah orang random je. Kita nak buat interview, kita nak terjah tanya soalan berkaitan teknologi di tangan mukmin, impak aplikasi Islami. Okay, jom ikut saya. Pak, awak free tak? Free? Boleh saya tanya soalan? Boleh. Okay, saya nak tanya. Awak ada guna aplikasi Islami macam reminder solat ataupun Al-Quran dalam phone tak? Ada saya ada pakai. Okey, soalan saya, bagaimana aplikasi tersebut dapat memudahkan urusan harian awak? Aplikasi untuk ibadah ni amatlah memudahkan saya, dan untuk antaranya ada memberi peringatan solat supaya saya tidak tertinggal solat 5 waktu. Seterusnya, aplikasi ni juga ada menyediakan bacaan Al-Quran. Jadi saya pun tak perlulah membawa Al-Quran ke mana-mana saja, just membaca Al-Quran dalam telefon saja. Oh, okey, faham. So kiranya aplikasi ni sangat berguna lah kalau awak berdekat dalam Grab ke apa, pergi mana-mana pun tak perlu bawa Al-Quran apa semua. Betul, dan juga aplikasi ni juga ada sediakan cara solat, hadis. Jadi dia bukan hanya untuk membaca Al-Quran dan peringatan solat saja, ia juga boleh untuk baca hadis. So boleh menambah pengetahuan tentang solat lah. Okey, baik-baik, saya faham. Okey, terima kasih awak. Okay guys, next kita akan terjah orang seterusnya. Jom. Assalamualaikum Puan. Puan free tak? Kenapa? Free? Saya nak interview sikit boleh? Boleh. Silakan. Bagaimana teknologi boleh meningkatkan amalan seorang Muslim? Saya pegang ke? Boleh. Okay, teknologi ni kalau kita guna dengan cara yang betul dan beretika, banyak kesan positif dia. Dia ada juga negatif dia. So kita nak yang kesan positif lah saya tekankan kan. So yang pertamanya saya ringkaskan, kalau pertamanya dia boleh mendisiplinkan umat Islam lah. US as Muslim, dia contoh saya bagi aplikasi Azan Pro. Kalau kata dia mendisiplinkan diri, kalau kita dengar azan bunyi, waktu azan masuk terus bunyi kan, so dia impak kepada kita, memberi kesan kepada kita, kita boleh terus azan dah terus boleh solat. Okay, contoh kalau seterusnya, kalau kata banyak teknologi yang sekarang ni which is very good lah untuk kita apply. Contoh kata ada zikir yang dulu zikir kita pakai tasbih, sekarang teknologi ada, dia pakai digital punya tasbih. Dia macam boleh buat kita lebih konsisten lah amalan kita, zikir kita lebih konsisten sebab ada benda tu. Kalau nak cari, kalau kata you nak pegang tasbih secara fizikalnya yang dulu punya, dia a bit macam susah, macam segan nak pegang kan. So sekarang kalau ada benda tu ada kat tangan, kita macam klik-klik je. And then teknologi ni juga dia boleh kalau kata teknologi ni dia sebenarnya boleh membangunkan diri kita, membina satu persekitaran yang baik dan yang segar lah. Sebab kita macam Quran, kita ada Quran digital sekarang kan. So nak bawa Quran sekarang tak ada sebab untuk awak tak baca Quran. Sebab Quran tu dah ada dekat handphone you, dekat aplikasi-aplikasi yang tertentu. So boleh buatkan kita ni selalu baca Quran. So tak ada lah alasan tak baca Quran, kenapa tak baca Quran kan. Baca Quran tak? Ada Quran digital dalam handphone. Alhamdulillah. So saya rasa ada lagi kan? Cukup kot. Okey. Terima kasih Puan. Sama. So jom kita tanya yang seterusnya. Assalamualaikum Puan. Minta maaf, Puan busy ke? Oh tak. Boleh saya tanya something tak? Puan pakai tak application Islamic dekat phone Puan? Saya ada satu. Boleh tak saya tanya, dalam application tu apa yang paling selalu Puan pakai? Selalunya untuk tengok masuk waktu solat dengan untuk baca Al-Quran. Dua tu yang selalu memang saya akan tengok hari-hari lah. So Puan rasa aplikasi ni membantu tak untuk Puan ibadah sehari-hari Puan ke, ataupun kegiatan Puan sehari-hari? Kalau untuk diri saya sangat membantulah, terutamanya untuk tengok waktu solat. Okay, terima kasih Puan.
Terima kasih. Abang Zul, penting ataupun tak aplikasi Islamik ni digunakan untuk semua umat Islam? Kenapa? Apps ni penting untuk kita melaksanakan amal ibadah kita. Contohnya, kita nak tengok waktu solat. Kan? So, kita nak tahu bila waktu solat tu dah masuk ke belum. And then, kalau kita pergi travel, kan? Kita nak, contohnya nak pergi masuk hotel, tak semua hotel yang ada kiblat kan? Menuju arah kiblat. So, dengan apps ni kita dapatlah untuk melihat arah kiblat. And then, bila kita ada masa terluang, kita nak baca Quran pun senang. Kita buka apps, kita nak baca surah apa, senang. So, kita tak perlu nak bawa Quran tu ke hulu ke hilir kan, sebab Quran pun kita nak jaga batasnya wudu kan. So dengan apps ni kita dapat membantu kita lah dalam melaksanakan amal ibadat kita. Terima kasih. Berdasarkan temubuhan yang telah kami adakan tadi, kita dapat mengetahui bahawa masih banyak lagi umat Islam yang menggunakan aplikasi Islamik untuk memudahkan urusan ibadah mereka untuk sehari-hari. Jadi, kesimpulannya, gunalah aplikasi ini dan dapatkan aplikasi ini untuk memudahkan urusan korang semua dalam melaksanakan ibadah sehari-hari. Okey, untuk cadangan yang penambahbaikan, saya rasa kandungan di dalam aplikasi tersebut perlulah benar, sahih dan juga tepat. Dan yang paling penting adalah kandungan yang ada di dalam aplikasi tersebut perlulah disahkan oleh pihak yang berautoriti. Cadangan yang kedua adalah reka bentuk mesra pengguna. Antara muka yang mudah, ringan dan sesuai untuk semua peringkat umur termasuk warga emas. Yang ketiga, menambah fungsi di dalam aplikasi tersebut seperti kumpulan tadarus secara dalam talian. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam talian sosial. Saya tekan Dan hari ni kami, kita tak cakap nombor minta. Nak cakap nama dia. Kan tulis lah 30. Yang penting mudah. Sekejap. Bentuk mesra pengguna. Antara muka yang mudah, ringan dan sesuai. Bukan mesti isyarat yang kami suruh. Aku rekod.